Mesti bagi buta. Hari ni Apa benda? Kau macam cantik sangat ni. Pagi ni Kami bersama Jujur, masuk jujur. ada tetamu jemputan. tetamu terhormat. Tak nampak muka. Okay guys. Kami awal hari ni dan Tapi macam biasa lah, lelaki melabur berry. Perak. Cuma Kami akan pergi ke apa nama dia? Gunung Gading. Gunung Gading. Dan ini adalah peserta kami. Ganwu, Mei. Dan seterusnya Aina AI. Ini sengit-mengit ni. Bapak masih. Abang lah, lamaan. Jangan main. Aduh, tak payah ikut lah muka aku tengah parking. Kelas dah lagi untuk beli perkakas. Kakas. Jojo. Okay, baik. Semua dah lepas. A few minutes later. Tengok guys, cara Kelantan memperlakukan kucing. Oh, brother. Ini driver berjaya kita. Thanks. Yang dalam tu jangan Capek gue. Kalau korang puncak, aku puncak ah. Baik. Doakan saya guys. 20 jam lah. Doakan saya. 20 jam? Lebih 20 jam lah. Kalau orang biasa pun 6 jam. Kalau kita 10 jam aku rasa naik atas. Nama kau bunga 5 tahun berkenalan. Kita kat mana? Hari ni kami di Gunung Gading. Okay, kami di Gunung Gading. And kami baru mula guys. Kita tak pernah berjumpa, apatah lagi bertentangan mata. Dalam diam aku pendam rasa sejak pertemuan kali pertama. Jika hanya mimpi saja. Kami dah sampai ke waterfall 1. Apa perasaan awak? Seronok. Aina. Hai. Oh, kita aku. Cek 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 cek, itulah bunyi cicak. Cek 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 cek, maka jawab ibu cicak. Bunyi cok cek. Ada bertemu, maka jangan pernah cuba kejutkan aku. Biarkan aku Patut ke orang lain datang sini? Kalau macam Akmal boleh lah gue. Lagi Najwa Bedinya ini mana? Kita orang dah sampai ke waterfall yang ke-7. Ainar. Hai. Apa perasaan awak? Rasa saya sangat bertenaga. Saya hari pertama sampai.